Kita semua pernah rasa macam ni kan? Ada kerja penting yang perlu dibuat, kita tahu benda tu penting, tapi entah kenapa kita langsung tak boleh nak mula. Badan rasa berat, fikiran pun rasa buntu. Dalam perkongsian kali ini, kita akan rongkai cara-cara praktikal untuk pecahkan kitaran ni, macam mana nak bina disiplin yang betul-betul menjadi, dan paling penting, macam mana nak elak daripada terjerumus ke dalam burnout. Soalan ini bukan soalan main-main tau. Ini adalah realiti yang ramai orang hadap setiap hari. Rasa macam enjin kereta tak boleh nak start, walaupun kita dah tahu kita nak pergi mana. Rasa macam tersekat. Dan inilah bahagian yang paling meletihkan. Senarai kerja atau to-do list tu panjang, matlamat pun dah jelas depan mata. Tapi tenaga untuk ambil langkah pertama tu hilang tak ke mana. Setiap hari rasa macam nak lawan arus yang sama. Dan kita selalu rasa kalah sebelum kita mula pun. Tapi jangan risau, ada jalan keluarnya. Okey, jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Kita akan bongkar satu salah faham yang paling besar pasal disiplin dan fokus. Dan macam mana nak bina otot mental yang lebih kuat dan konsisten. Ini dia. Inilah idea paling utama yang boleh ubah semua benda. Selama ni kita selalu ingat kita perlukan motivasi dulu, baru kita boleh bertindak. Sebenarnya, terbalik. Tindakan, tak kisahlah sekecil mana pun, itulah yang akan mencetuskan motivasi. Bayangkan macam kita tolak sebiji bola salji kecil dari atas bukit. Lama-lama, ia akan jadi besar dengan sendirinya. Cuba kita tengok perbezaan yang sangat ketara ni. Sebelah kiri, kalau kita cuma pasif menunggu, kita akan terus terperangkap tunggu mood yang mungkin takkan pernah sampai. Ia satu perangkap. Tapi di sebelah kanan, pendekatan aktif ni adalah tentang mencipta momentum. Poin utama kat sini ialah, bila kita buat satu tindakan kecil, ia bukan setakat memulakan kerja. Ia sebenarnya bagi isyarat pada otak kita, aku boleh buat ni. Keyakinan kecil inilah yang jadi bahan api untuk motivasi yang sebenar. Jadi, macam mana nak cipta momentum tu dengan mudah? Gunakan alat yang genius ni, teknik Pomodoro. Kenapa ia sangat berkesan? Sebab ia macam tipu otak kita sikit. Daripada kita fikir, aku kena siapkan laporan 10 muka surat, kita cuma perlu committed untuk fokus selama 25 minit. Sesiapa pun boleh buat apa-apa selama 25 minit kan? Dan rehat 5 minit tu pula bukan untuk jadi malas, tapi ia adalah ganjaran untuk otak kita. Ini menjadikan proses tu lebih seronok dan kita boleh buat berterusan. Selain Pomodoro, ada beberapa lagi strategi power. Eat the frog. Maksudnya, selesaikan kerja paling susah dan paling kita tak suka tu pada waktu pagi, masa tenaga kita paling tinggi. Buang godaan. Yang ni logik je kan? Kita tak perlu guna tenaga nak lawan godaan kalau godaan tu tak ada depan mata kita. Dan jangan lupa, raikan setiap kemenangan kecil. Dah siapkan satu pusingan Pomodoro? Hadiahkan diri secawan kopi ke? Otak kita ni suka ganjaran tau. Baiklah, kita dah tahu macam mana nak mula. Tapi, apa nak buat bila bateri kita betul-betul dah berkelip merah? Bila kita rasa langsung tak ada tenaga tapi kerja tu tetap kena siapkan juga. Okey, tengok nombor ni, nombor 5. Ini adalah hack psikologi yang paling mudah tapi sangat berkesan untuk kalahkan tabiat suka menangguh. Namanya ialah peraturan 5 minit. Poin paling penting kat sini ialah matlamat anda bukan untuk siapkan tugasan tu. Lupakan pasal hasil akhir, cuma janji pada diri sendiri, aku akan buat benda ni selama 5 minit je. Cukup 5 minit, aku bebas nak berhenti kalau aku nak. Apa yang selalunya berlaku? Rintangan paling besar selalunya adalah untuk bermula. Sekali kita dah mula, momentum tu akan ambil alih dan selalunya kita akan terus buat kerja lebih lama daripada 5 minit. Dan kalau anda perlukan tenaga fizikal dengan cepat, jangan pandang rendah pada perkara-perkara asas ni. Kadang-kadang kita kurang air sikit je pun, ia dah boleh kacau fungsi otak kita. Bergerak sikit, buat regangan, akan lancarkan aliran darah. Dan power nap selama 10 ke 20 minit, secara saintifiknya terbukti boleh reset otak dan tingkatkan fokus. Ini bukan main-main, ini sains badan kita. Sekarang, kita masuk ke topik yang paling penting. Ini adalah larian maraton, bukan larian pecut. Disiplin yang sebenar bukan tentang bekerja sampai pengsan. Ia adalah tentang membina satu sistem yang membolehkan kita berprestasi tinggi secara konsisten tanpa membakar diri kita sendiri. Jom kita faham betul-betul apa itu burnout. Ia bukan sekadar rasa penat. Ia satu keadaan di mana fuse dalaman kita dah terbakar habis. Kita rasa sinis, rasa tak berguna dan letih yang tak hilang walaupun dah rehat. Puncanya, terlalu banyak tekanan dan yang lebih penting, terlalu sikit masa untuk pemulihan. Inilah anjakan pemikiran yang paling utama. Rehat bukan untuk orang yang lemah. Rehat adalah satu strategi. Cuba fikir, atlet profesional pun faham, masa pemulihan sama penting dengan masa latihan. Begitu juga dengan kerja dan hidup kita. Berhenti bukan bermakna kita kalah, ia bermakna kita sedang cas semula senjata kita untuk hari esok.
Bila rasa stres dah memuncak, rasa macam nak meletup, gunakan alat kawalan jauh untuk sistem saraf anda ni. Tarik nafas ikut hidung selama 4 saat, tahan nafas untuk 7 saat dan hembus keluar perlahan-lahan ikut mulut selama 8 saat. Teknik ni secara aktif akan perlahankan degupan jantung kita dan bagi isyarat pada badan, semua okey, kita boleh bertenang. Boleh buat di mana-mana je. Dan untuk perisai jangka panjang, ini adalah tiang-tiang sirinya. Anggap benda ni sebagai perkara yang tak boleh dirunding. Tidur yang cukup bukan kemewahan, ia satu kemestian untuk otak berfungsi dengan baik. Belajar untuk cakap tidak pula adalah satu kemahiran untuk survival. Dan hobi, itu bukan buang masa. Itu adalah pelaburan untuk kesihatan mental anda. Okey, kita dah bincangkan banyak perkara. Mungkin ada yang rasa macam, banyaknya nak kena buat. Tapi jangan risau, kuncinya bukan untuk buat semua benda serentak. Kuncinya adalah untuk mula. Tolong tanamkan falsafah ni dalam fikiran anda. Lupakan tentang nak jadi sempurna. Fokus pada untuk jadi konsisten. Buat senaman 10 minit setiap hari adalah jauh lebih baik daripada cuba bersenam 2 jam sekali sebulan, lepas tu terus give up. Kemajuan kecil yang berterusan akan sentiasa kalahkan usaha hebat yang dibuat sekali-sekala. Jadi, nasihat paling praktikal sekali, jangan cuba rombak seluruh hidup anda esok pagi. Itu adalah resipi untuk gagal. Tengok balik semua yang kita dah bincangkan tadi dan pilih satu sahaja. Mungkin peraturan 5 minit atau mungkin cuma nak minum segelas air lepas bangun tidur. Pilih yang paling mudah untuk anda. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini sebagai satu cabaran peribadi, bukan esok, bukan minggu depan, hari ini. Apakah satu tindakan mikro, satu perubahan paling kecil yang anda boleh buat sekarang juga untuk bergerak ke arah yang lebih baik? Pilih satu dan lakukannya. Itulah permulaan untuk segalanya.